ChatGPT akan ada iklan lepas ni. 2 tahun lepas, founder OpenAI ada cakap yang dia tak suka iklan. I kind of think of ads as like a last resort for us for a business model. Tapi sekarang ni OpenAI bagi tahu yang diorang akan start tunjukkan iklan. Ramai orang hentam OpenAI sebab benda ni, tapi pendapat saya ini adalah satu keputusan yang betul. Tapi sebelum saya beritahu kenapa, kita nak tengok dulu macam mana rupa iklan dekat dalam ChatGPT nanti. First kali, iklan ni akan ditunjukkan kepada user ChatGPT Free dan ChatGPT Go. Untuk subscriber plan ChatGPT Plus yang $20 tu dan ke atas, anda takkan nampak iklan buat masa ni. Dan yang kedua, iklan ni dia takkan ubah jawapan AI tu. Maksudnya bila kita chat dengan AI tu kan, kita tanya something, dia cuma akan keluar banner sponsored post kat situ. Maksudnya dia tak ada isu lah macam AI ni kan, dia ubah jawapan dia tu, dia goreng sebab nak suruh kita beli something. Okay, kita akan boleh bezakan yang mana satu jawapan AI tu dan yang mana satu ialah iklan. Dan yang ketiga, kalau kita tanya soalan pasal isu yang sensitif, contohnya soalan pasal kesihatan, pasal mental health, pasal politik, diorang takkan tunjukkan iklan buat masa ni. Okey, patah balik kepada kenapa saya rasa ini adalah satu keputusan yang betul. Sebab sebenarnya dah proven yang iklan ni ialah satu mekanisme ataupun satu sistem yang membolehkan ramai orang dalam dunia ni akses satu benda tu secara percuma. Okay? Setiap benda yang kita guna secara percuma dalam dunia ni, sebenarnya ada orang yang tanggung benda tu. Okay? Kita guna TikTok, kita guna ChatGPT, kita guna Google secara percuma, sebenarnya pengiklan ni lah yang tanggung kos kita guna benda tu. Kita memang tak suka iklan, tapi bayangkan kalau dunia ni tak ada iklan. Google tak boleh nak buat duit. Okay? So, kita nak guna Google Search kena bayar, kita nak guna Gmail kena bayar, TikTok tak boleh nak buat duit. Sehari kita tengok TikTok 5 jam, so 5 jam tu kita kena bayar kat TikTok untuk guna benda tu. Content creator pun tak boleh nak hidup kalau dalam dunia ni tak ada siapa yang nak buat iklan. So, macam mana pula dengan pendapat korang? Tapi pendapat saya, macam mana pun, suka ke tak suka, kita kena terima hakikat yang